Pemandu Proton Satria yang tular berlumba hingga menyebabkan penumpang Perodua Azia parah tahun lalu dipenjara 7 hari dan denda RM8,000. Hukuman diputuskan Magistrate Seremban Nurul Azwin Muhammad Talha selepas mendengar laporan sosial serta fakta kes di Mahkamah Magistrate Seremban. Tertuduh Iskandar Abdul Aris, 21 tahun, didakwa memandu kenderaan secara melulu yang berbahaya kepada orang awam di persiaran Senawang 1 kira-kira 2 pagi 6 Julai 2025. Kesalahan didakwa mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Terdahulu, Pegawai Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Faizuddin Ahmad Zaini dalam laporan sosial mengesyorkan tertuduh dipertimbangkan untuk menjalani Perintah Khidmat Masyarakat selama 240 jam dalam tempoh 24 bulan bersama beberapa syarat yang perlu dipatuhi. Bagaimanapun, Timbalan Pendakwa Raya Nur Hafizah Ishak memaklumkan ketika kemalangan berlaku, tertuduh berusia 19 tahun dan sudah cukup matang untuk memikirkan kesan dan akibat daripada perbuatannya. Media sebelum ini melaporkan Proton Satria dipandu lelaki berusia 19 tahun terbalik sebelum merempuh sebuah Perodua Azia. Penumpang Perodua Azia iaitu remaja perempuan berusia 18 tahun parah manakala pemandu tertuduh cedera ringan.